Assalamualaikum sahabat-sahabat. Okey, saya Ashraf daripada Pro Steering. Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk cabut steering Proton Preve. Tunjuk sikit. Ini Proton Preve ni. Okey. Jadi untuk Proton Preve ni sahabat-sahabat, steering dia adalah bentuk yang sama dengan Proton Izora, Proton Suprema S dan juga Proton Saga VVT. Jadi secara teorinya cara cabut adalah sama. Okey. Jadi macam biasa dia ada dua skru, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada dua skru menggunakan soket torque T30. Okey, jadi kita buka sebelah kanan satu dan sebelah kiri satu. Okey. Jadi untuk kereta ni sahabat-sahabat, bateri kita dah cabut dah. Okey, sebab ni memang dekat used car, jadi bateri dia dah tak sambung, jadi kita tak perlu nak off engine semualah. Okey. Okey, seterusnya kiri kanan saya dah buka. Kita akan buka airbag ni, belah dalam kita akan nampak akan ada dua. Okey, model ni satu saja. Okey, satu jenis kabel untuk airbag, kabel warna kuning. Jadi kita gunakan screwdriver flat yang kecil sebelah atas dia ni untuk kita cungkil macam ni. Angle susah dapat dah. Okey, macam tu. Lepas tu kita tarik sahaja. Okey, untuk lepas kita tarik, airbag ni kita letak elok-elok. Okey, macam tu. Jadi sekarang ni sebelah dalam dia akan ada satu nut saiz 17. Okey, yang ni saiz 17 mm. Untuk Proton Preve, Suprema S, Izora saiz yang sama. Jadi kita buka. Okey, macam tu sahaja sahabat-sahabat. Lepas tu kita akan tandakan sikit tempat yang kita buka tadi supaya nanti bila kita pasang dia tak akan sengit. Okey. Lepas tu kita ketuk sahaja. Dalam ni dia ada satu lagi soket untuk horn. Okey, kita tarik saja macam ni soket horn. Okey, kita ketuk saja. Okey, sampai dia tercabut. Okey, untuk steering jenis ni dia ada button. Okey, jadi dia masih ada lagi kabel, kita kena buka kabel dia. Jadi kita check ada satu kabel kat sini, kita kena disconnect kabel ni. Tekan dan tarik. Saya pun tak nampak ni sebab dia bertutup dengan span. Okey, belah sini. Okey, kita dah cabut dah satu kabel. Check pastikan tak ada kabel-kabel lain, baru kita tarik keluar steering. Okey. Jadi macam ni. Okey. Jadi okeylah, selesai alhamdulillah kita dah boleh proses steering ni. Yang ni steering ni kita akan balut balik menggunakan full wrap napa dan juga kita akan cat balik bahagian garnish yang rosak yang warna hitam dan ni kita akan cat balik bagi baru balik. Okeylah, semoga perkongsian ini bermanfaat. Assalamualaikum.